mana? Santai-santai ke brother? Itu bukan brother bodoh. Memang beradu. Rembat motor dia, rembat motor dia. Rembat motor dia. Ini bukan tempat racing. Apa dia? Memang kurang hajar ni. Apa ni? Rembat motor dia, rembat. Ada pakai baju. Belakang. Memang kan. Baru lah. Sate. Nona. Kena Nona. Nona. Rembat motor dia, rembat. Ya Allah bodoh. Macam betul. Ada siut. Hari tu ni orang motor cari siapa Didi ni? kan. Didi depan mata korang macam. Lu pesan sama lu punya taiko Didi kirim salam Apa tak ada siap. Dia buka baju depan tu. DT and friend ke? Gerak dah hujan gerak. Tengah mendengar. Tempat dia pula. Okay, serius. Macam tu lah. Memang naik. Mahala ke depan pada taxi, mahala ke garaj KCC. Aduh. Pergi dulu repeat lah. Aduh, cincak boy. Diorang gerak macam tu. Hai. Oh, tak ada KKM ya? Apa motor aku dengan motor Mel kena rembat. Mel, tak ada media Ni pakai. tak ada video. Ada media tak? Ni make it. Ada. Aduh, hajar betul lah. Dasar Awak pun betul lah. Akak cakap dengan awak apa? Jangan pakai motor. Anjing. Naik dulu men. Dah. Naik dulu. Masuk kereta. Macam Nona, okey Nona. Hajar betul. Dasar Didi and friend. Sabar. Tak boleh tu. Jom kita. Kena cari. Sabar men. Ni kita lepas geram dekat ni parang ni. Kenapa parang? Yang tadi tu bukan parang. Ha? Yang tadi tu bukan parang. Ya tahu. Ni masuk ready. Mel masuk ready tak? Masuk. Kita lepas geram dengan dia. Kenapa diorang yang buat? Kenapa nak kena lepas geram kat parang? Sabar Mel, sabar. Tak boleh ni. Dia cakap apa? Dia cakap kirim salam dekat Taiko daripada Didi. Didi apa? Didi and friend. Memang naik lah. Didi and friend tu yang kita kata tu ke? Dah. Kan? Cepat. Kita settle lepas. Kita settle yang ni. Lepas tu kita pergi. Kita pergi. dulu. Okay. Masuk boleh. Masuk boleh, kena bising. Adik aku betul. Dia perempuan betul. Oh, okey, SCC. Okey, boleh? Okey, boleh. Kejap lagi aku sampai. Kejap lagi keluarga aku sampai. Ya Allah Akbar. Ya Mia tu barat lah. Yes. Ya kak. Lepas. Ya kak. Betul tu kak. Macam tu kak. Parang lah. Diorang dekat SCC kongsi. Memang naik lah. Okey, macam mana lepas? Sekejap. Jom, kita habiskan kongsi dulu. Sebab dia dah bantai Melan tadi. Kita dah kongsi. Kongsi. Jangan turun. Ni lebay. Sebab kita dah sampai dah ni. Kita dah sampai kat sini dah. Kita nak gerak tak boleh ni? Turun ke tak sebenarnya? Bantu jalan dulu lebay. Tak apalah. Lebay. Kita habiskan ini dulu. Habiskan ini dulu ni. Semua turun, prospek bawa kereta siap-siap. Memang menguji kesabaran betul. Gulak. Tak apa Mel. Nanti kita settle nanti yang tu Betul mana settle. Prospek. Semua dah boleh gerak ah. Jauhkan kereta dulu. Tak kira dulu. Aduh, Boleh lagi. keluar dulu daripada airport kan. Tak Kita tadi ramai yang kena tarik tadi. Prospek ada yang free tak? Ambil kita Alphard ni. Baik, dah cukup ke? Kalau ada yang free. Guys, korang kat airport Betul. Mau cukup belum? Ada ambil kereta ke? Ada ambil kereta? Tak cukup. Ada yang kena tarik. Gas dia orang masuk. Kiri. Prospek gerak, prospek.
Yang bawa kereta. Kiri banyak ni. Tak cukup betul Tolong. Mana cucuk pula. Sakit. Gerak Syarul. Tolong man sini. Gerak man. Ulah je. Tak dekat mayat. Keluar daripada tempat mayat. Tarik dia keluar daripada tempat mayat. Gede ke? Mantap. Nyawa berapa Mel? Kurang jauh sikit. Mel Hill tadi. Boleh. Umur lah, tak apa. Takut gelap. Dah berapa kosong? Come on lah. Pek. I bukan nak cakap apa lah. Kalau you tak ada, mesti menang punya. You tak ada memang. Ya. Untuk bos Tengok. tak boleh bos. Yang mana yang dah bangun ni kan? Nanti stay up. Aku tak payah Syarul lah. Tu siapa tu? Budak bodoh mana pula datang. Guys, kumpul. Mana lagi? So, jadi Selama ni you tak tak ada bangun pun lagi. kita orang semua menang. Eleh. Menang. Ya je. Macam tipu je. Mana Pek? You tak ada ke? stand by. Guys, stand by. Ambil posisi. Jap, ada yang belum bangun. Okey. Korang dah cukup 30 orang betul? Jangan terus pergi. Relax dulu. Ini yang tengah bandage Ini siapa? Kongsi ke? Mel yang tadi tu kongsi yang Mel kena ni tadi. Wak lu tak up lagi tau. Tengah shooting ni Mel, orang penting. Shooting dengan siapa? Tak habis dengan shooting. Ini siapa ni? Izaf. Mana? Stay je. Ini siapa? Suki. Bukan. Ni geng mana ni depan ni? Oh, depan. Ni geng anti-man tadi tu. Oh ya ke? Tolonglah kasih menang lah kan. Memang Mel naik dah ni. Memang. Anti beratur anti. Aku nak kira sekejap. Okay. Beratur ke? Dua-dua anti beratur. Bawa ke depan. Kalau mau kena marah kita Mel. Cepat kan? Kena Masukkan. marah. Badik kau dengar. Eko berunjuk buat Ash dan lain-lain. Ada apa? Shooting apa korang ni? Tapi tak apalah Pek. Mel dah ni dah. Mel dah Guys, bosan lah Kena shooting-shooting relax ni. guys Enjoy. Mel dah banyak kali dah shooting. So dah biasa dah. Dah biasa sangat dah shooting-shooting ni. Ni apa? Masuk Jing apa? Biasa yang ni yang Ni tak Jing kau kena baca baju Jing. Kau dah ketengah mengambil 30 kata ni Jing. Gerak. Dia orang nak jumpa dengan tu. Gerak. Pantai lah apa lagi? Ada 2 organ kat sini. Prospek masuk prospek. Ambil budak-budak ni. Kan ambil kita kan. korang tak nak pergi cari kongsi ke? Sabar Mel. Prospek tak sampai lagi. Macam tu Mel pergi seorang lah. Bantai dorang. Ada belakang kita dah sampai ni. Sekejap. Kenapa dengan kongsi? Baik. Mel kena bantai ni. Mel kena bantai dengan kat mana? Dia kena bantai kat mana? Macam mana Mel boleh kena bantai? Itulah J. Tak apalah je. Dia dekat KFC rumah kita. Tak, mana Mel? Datang sini Mel. Mana?
Mana? Kena pergi cari order. Ada seorang. Mana je? Mana? Dah cukup. Tesla Tesla 10. Macam mana Kak Ipah boleh? Sebab apa? Nak tanya lagi sebab apa? Ha? Sebab Mel tak Tak, bagi penting. tahu je Sebab sekarang. Mel seorang. So Mel kena beduk tadi ramai-ramai. Kenapa kena duduk? Tak je. Kenapa tak duduk sekali dengan dia orang? Kak Ipah duduk seorang, betul? Kak Ipah naik motor. Mia cakap tadi Kak Ipah naik motor. Tak nak naik kereta, betul? Tengoklah. Balik-balik nak salahkan Mel. Balik-balik nak salahkan Mel. Sekarang ni pergi masuk kereta, kita kejap budak kongsi. Sekarang ni Kak Ipah naik kereta, kita kejap budak kongsi. Prospect, siapa yang free? Oh Usha, mana budak kongsi? Dekat KLCC. Okey, jom kita gas. Sini naik kereta ni. Kerja aku masuk dah je. Okey, bawa kereta hati-hati sikit ya. Ingat guys, sampai sana turun kereta. Ambil posisi masing-masing, gas terus. Sakit hati. Kasih dia orang faham. Sakit hati. Diorang ada dekat atas KCC tu parking tu Betul. Lepas tadi kita cepat 30 ke? Tadi kalau J pakai baju 30, tapi J dah siapkan baju kan, so Mak Jan boleh masuk. Memang dah lah. Pukul perempuan pun nak kena 5-6 orang nak pukul. Seorang-seorang dah lah. Tak pakai tangan. Kita pukul pakai tangan kot tadi. Tangan kosong. Dia pukul Kak Ipah. Dah sampai kat sini. Ya, dia Naik tangan. pukul. Bukan tangan je. Pedang semua ada. Kongsi tak ada lah dekat KCC ni. Tak ada mana dia orang duk. Gerak. Tadi kat atas tu. Mana motor Tak ada, motor kita orang Kak dekat Ipah dah simpan dah? Bukan simpang. Diorang dah ambil dah je. Buka location. Okey, dengar ni semua. Clear com. Hello? Sekejap. Okey, sekarang Mel buka lokasi motor tu dekat mana, kita follow Mel. Kereta Evo. Kita Tu duduk dah. di tempat. J, aku pergi Hello, korang kat Kat mana? Siapa tu adik Grey ke? Ya, adik tu. Sorry Okey. lambat. Semua pergi dekat pam minyak. Pam minyak dekat ni. Ui, Kat sini ni. Bagi location. Ada Ni dekat pam minyak Keramat. Jagi apa bagi location? bijak juga adik ipar ni. Sini. budak tu Ingat kan tak bijak. Orang negara. Ya. Senyap. Ni bakal Anas. Yang mana duduk dalam kereta bakal Anas. Ada lah. Aku tak ada ni. Aku tak ada Mackie. Beli aku. Aku order dah. Beli kat aku. Tadi dorang pukul Mel. Lepas tu dorang pukul Nona. Kasih dek. Nona ada ke? Ada. Nona pun kena pukul juga budak kursi. Dia kena gak. Dasar budak dayus. Seorang-seorang pula tu. Mel seorang. Lepas tu lawan 5-6. Semua beduk-beduk Mel. Lain kali duduk seorang-seorang Kak Ipah. Jalan kaki. Aku punya motor tu. Baru keluar tu. Baik, boleh. Tak ni. Bantai diorang. Relax. Dapat trace tak kat mana? Dah. Mel dah bagi location tu. Okay. Korang semua follow je kereta Evo ni Nak mengadu. Saya nak marah-marah. Biar tak payah mengadu. Biar pendam je. Lain kali kalau orang cakap dengar. Tahu nak mengadu. Ini mengadu. Salah kita. Orang dah cakap dah. Duduk sekali. Degil. Alah apa-apa jadi dekat Kak Ipah. Apa je nak cakap dekat G? Ladies Dia ni karang Lebih-lebih pula marahnya. Kalau marah Naik sikit-sikit kereta. tak boleh ke? Naik kereta. Nak marah tu sikit je. Degil. Dia jual lah. Okey, jom. Semua dah dah ready ke yang pam minyak tu? Ada yang down. Jap. Ada yang down. Ada yang down. Tak makan ke? down. Ada prospek down. Okey, macam ni. Yang mana yang depan tu follow depan kereta J. Jangan dekat dengan pam minyak
Ini jap lagi ni orang lain pula ni datang tembak kita ni. Yang gone tu ni apa prospek ke? Prospek. Okey, prospek yang tu tunggu je Ada prospek lain tak boleh ambil dia? Ada. Okey, jom kita gerak. Yang tu suruh dia orang lain ambil dia. Sorry Kejap Guys, bergerak. last Mak Epi. Kejap je. Mak Epi last ni, isi minyak. Okey, baik. Dia kat mana Mel? Tu Mel bagi location tu. Sekejap Mel tengok balik. Prospek yang follow tu ni, ambil adik-beradik yang gone ni dekat Paminyak ni. Prospek? Tu. Baik, roger that, on the way. Dekat mana tu? Dekat Padang Hello? Ada orang ke? Dekat ni, dekat bar. Oh, dekat bar. Ada. Oh. Menuju ke area mana Okey, menuju ke area bar dekat Padang. Jom. Okey. Guys, Dia betul-betul memanggil ni. Betul-betul menyeru Double check. Sampai sana kereta. Semua kumpul kereta dah sampai. Keluar kereta, gas je. Pantai je diorang. Wah. Betul. Kasih rata ya. Di belakang Padang MJ. Padang. Kiri. Kat sini ke? Bang. Kejap, tengok lagi. Motor Mel mesti kat jalan tadi. Betul lah, kat situ. Memang kat situ. Sekejap, jangan turun kereta lagi. Bukan aku bawa kereta dan Diorang tak ada. Kategori dah ada ke? Kali ni Hasin kena pakai pedang. Kena pakai pedang ni. Memang ada, dah meletup lah. Meletup Wah, hajar punya kongsi memang dasar. Dia letupkan motor Mel. Kita nak diam diri Mel. Memang tak boleh diam ni. Dia ingat motor Mel apa? Radio. Betul, dia ingat main dia nak bakar-bakar. Respect. Dua orang yang tadi boleh orang pergi usah dekat mana budak kongsi ni. Memang kena ni. Okey, Kena cari. Kru semua masuk kereta. Kita cari budak kongsi tu. Topek. Cari sampai dapat. Dekat garaj PDB Topek naik Alphard ni. Wayang ringan sikit je, wayang. Kita akan pergi wayang dulu tengok. Seorang pergi masuk wayang tengok ada tak budak kongsi kat sana. Kita cari budak kongsi guys. Kita peduli dulu yang lain. Cari sampai dapat. Jalan lah. Go. Wayang. Awak gap. Kenapa tak? Bukan kau. Pergi. Kongsi yang tu yang JJ.
kongsi bukan JJ korang. Ada tak dalam ni? Ada. Tapi diorang dah terbaring ah. Diorang tak baring. Terbaring dengan Moha. Oh dengan J. Alamak kongsi JJ. Kena gigit tenaga. Lu tunggu bawah je. Guys, kita tunggu bawah. Budak kongsi ke terbaring semua? Betul. Budak nak ke bawah lagi ni. JJ. Elok bawah ni aja, dekat pokok ni kita tunggu diorang. Kat mana? Dekat pintu masuk. Ni, susun semua kat sini je bawah. Pokok ni gitu. Habis sekarang ketua lain. Oh bukan JJ lah. Habis tu yang hari tu tu. Semua jangan keluar kereta Aku nak double confirm balik kita punya account dia berapa. Kalau boleh rapat-rapat sikit lah, parking jangan sesing sangat. Yang belah kiri tu boleh parking belah sini tak? D-Max, Porsche tu, parking semua belah sini. Jangan keluar kereta guys jangan keluar kereta. Tak marah, tak Tengok, marah tengok. tanya. Mami kakak Habis. tanya je. Habis. Penuh. Nak 5 orang. Didi and friend lah sekarang. Oh ya ke? Kereta ni? Siapa yang Didi? 5. Didi Osama? ke? Siapa? 5 ke 6 tak tahu. Didi Osama? Tengok, check. Ni 5. 5. Oh. 6 bawa. Didi Seorang Osama. prospek prospek boleh lah tu. usah atas bukit tak? prospek Tengok lah tu. sekejap lagi. Budak mana yang akan keluar? Ni semua tu ke? Didi and friend. Cuba faham. Memang. Aku seorang je, boy. Ni, guys, kau yang pergi usah tu jangan merapat sangat tau. Ni Alphard ni berapa orang? Yes. Semua 6. Tak, ni ada ni tak? Ada prospek tak? Jangan keluar kereta guys Kecuali kalau prospek nak buat apa-apa. Awak pergi mana? Awak pergi mana? Kita ada 33 kan habis. Awak kata rin tata tapi awak pergi mana? 2 orang, volunteer 2 orang keluar. Aku tak masuk kan. Ya tak lagi 2. Jom balik keluar. Lagi seorang. Okey, acap. Acap dengan Jabar yang buka baju Yang lain semua masuk. Ni raya ni dapat I miss you tu. Apa memang Mak John? Tak nampak apa-apa pergerakan yang nak diorang keluar sebelum Tak. lagi. Sekarang tak raya lagi kan? Jadi nak kita ke? Tunggu. Sekejap je aku dengan Ren cepat kereta untuk talikan. Sekejap nak cakap macam mana? Bro. Tak boleh cakap lah. Tu nak apa? Saya mimpi ada orang bagi Jangan nama kumpul. awak. Yo. Melbang. No. Kenapa Mel bangang? Je, macam mana je? Diorang dah masuk Minang. Masuk Saya Minang. mimpi ada orang bagi Tamak. nama Diorang dah masuk Mel Minang. bangang. Kenapa bangang? Tak ada catering boleh ke? Tak ada catering. Dalam penuh orang ni. Dalam kau ada orang. Catering Sini boleh kan? tak? Kat sini. Dalam Open. kat sini je lah. Be. Serius lah. kadang kuda apa? Adik-beradik kat mana Kena kuda berat tu. Dekat Betul depan dah. pawagam sebelum jalan masuk. Guys, keluar guys. Keluar. Bantai budak pendekar ni. Betul guys. Dah keluar semua prospek gerak. Joy Boy dengan Acap jangan keluar kereta. Jangan lupa buka baju. Yang Bagi perangai kunci kan? gerak. Kal, bagi kunci kan? Sekejap. Mary jaga kereta Mana saya tahu awak ada nak buat konten dengan... Boleh pergi Mel, turun. Oh, okey. Turun. Takkan Let's go, guys. konten... Apa konten dengan bangau pula? Jangan, siapa yang pergi dulu tu? Weh, relax dulu. Ada yang pergi tu. Dia sabar ke? Orang tak ada koman apa-apa kan? Guys, dia datang guys.
Ambil kiri dan kanan. Orang kiri dan kanan. Let's go. Jom. Cepat. Yang mana pakai banner tu cepat sikit. Cepat ke Buka depan. kiri sikit. Berat kiri. Sakit. Kalau member. Mana lagi? Oh. Tadi dah bodoh. Aduh. Tak gerak kan? Tak gerak. Sakit. Kanan guys. Kanan perlukan bantuan. Kau lama. Oi. Sakit. Tolong Mel. Aduh. Dek, tak ramai dah, Dek. Nah, ni bangau. Bangau apa? Apa yang bangau? Kenapa bangau? Aduh, sakit. Kenapa bangau? Kenapa bukan? Sorok masuk. Kenapa bangau? Make up Mel. Dah habis dah. Ni je ke lemahnya? Nasib baik lah. Guys, Mantap. pecahkan kereta dia sementara ni. Kau tak payah lopit. Kau pecah je. Tak payah lopit. Pecahkan je. Semua kat mana? Memang bangau lah Dalam banyak-banyak benda kenapa bangau? Kenapa tak Bunga Rose ke? Kenapa tak Mel Rose ke? Kenapa tak Mel? Alah. Kak Mel. Kenapa? Tak ada apa. Apa abang bangau ke? Bangau pula. Saya dengan sakit hati dengan bangau ni. Saya geram betul lah dengan, tak tahulah. Apa yang banyak-banyak haiwan, kenapa bangau Dah lah abang. Abang kalau down je lah. Oi. Kak Mel. Sakit. Alah. Jangan lalu jap. Ni kata siapa ni? Pitbull mana Pitbull? Pitbull tak ada ke? Bukan je. Sikit. Pas tayarnya ni. Pitbull cuti. Sudah ada medik. Hello, semua kat mana? Depan pintu masuk Kawagam. Depan tidur galuan. Tangan hitam. Prospek yang cek lain tu budak kongsi kat mana? Budak kongsi masih lagi tengah berbaris bawah agam. Okey, baik. Semua ready prospek sorry, kru. Sudah jangan datang. Jangan ketuk dah datang. Mana je? Jangan gitu. Ni siapa? Nak tanya siapa yang bimat? Mel sini Mel. Kami ada.
Mel sini. Mel. Beli kat J, beli kat J. Mel. Well done. Mel. Mana bos Mat? Ya, Mel. Eli. Beli dengan J. Mana siapa beli J? Nak beli kat J, beli kat J. Caca artis. Beli. Janganlah. Ya. Artis. Tak ada sini. Oh, artis hebat lah. Kita dah balik ni. Artis dah balik. Baik. Oh, okey. So, siapa nak beli pan? Mel ke tak Mel? Mel tak nampak Mel lah hari ni. Ni, Cha, sini, Cha. Main bucin. Ni, Cha. Mel pergi bucin. Memang macam tu, biarkan dia. Dia pergi bucin. Tak bucin mas. Bukan dia single ke? Bukan Mel single ke? Betul J, kongsi nak bergerak. Bandage 10 Ramai ni kot. Tengah ramai. Guys, stand by ni. Cepat Nah. Okey. Ikut ke? Dapat. Orang yang tidak bangun kakak. Sudah. Mana? Ada gaduh lagi ke? Yellow. Ramai tak bangun lagi je? Ramai tak bangun lagi? Okey, tak apa. Seru. Okay, kongsi Yang mana hidup ni? Buat barisan jap. Adik pergi korek. Suruh buat. Masuk dah. Kakak, baju prospek je. Kakak mana ada rule? Tadi tu. Baik, kongsi. Baju prospek ni. Boleh kongsi. Kan aku Mana Eli Syaru? 10. Tiga line. Panjang aku nak melintang bukan menegak. Tu yang ada kereta belakang tu. Ada sini. Kereta boleh galikan sikit tak? Ada kembar Nona Ya. Ada dah. Oi, Wal. Alah tu Wal. Oh, aku yang Nona kat depan ni. Bukan. Tak faham bahasa ke aku kata 10-10? Ada gerik kat depan, ada gerik. Melintang. Dah depan dia ni. Ya, di situ je. Langgar pula. Bukan memanjang. Lintang kau. Kau tanya. Tadi kongsi Bang. kau lalu mana? Ya apa? Kongsi ada lagi atas tu. Kongsi dah beredar tadi, yang langgar korang kat tengah jalan tadi. Oh itu dia dah beredar semua Yes. Korang dah cukup terus lah. Tak perasan lah pula diorang dalam Naik negeri. account balik ni. Macam tak 10 je. Baris, Pak Wan. Baris, Pak Wan. Cuba kat depan tu. Ya. Kena fly ni, bawa nak kena fly. Tadi ke arah bar tadi. Emergency ke? Apa dia? Kereta yang Yang depan ni lagi seorang. Yang depan sekali ni baru aku. sampai. Pergi tengok dekat ni pergi tengok dekat bar. Mesti. Depan Tak lagi pun dekat seorang padang. Padang kuda. Dah. Depan dah cukup. Kosong Kalau daripada Pawagam, kereta yang baru sampai pas orang gerak lah tadi. Kereta yang tadi yang baru keluar daripada Pawagam, kereta tu baru sampai masa kita dah habis fight. Lepas tu orang keluar sebab dalam tu dah ada 2 organ. Tu dah penuh kan? Masuk. Tolong ni. Ya, dia nak beritahu je. Oh, dah gerak. Je. Aduh. Buat aku. Akan cacah belakang dulu. Keluar. Sebelah Dah boleh tu. start sebelah Syarul gerak. Baik tu LS. Syarul last. Lagi sebelah kanan Syarul. Tolak Pak Wan Pak Wan dah kena gerak. Dia Belakang. ada shooting. Lalu. Siapa LS saja kan? Pak Wan gerak. Pak Wan ada syuting apa ni? Kenapa semua orang busy syuting ni? Kita baru Semua dah keluar bangun, ni siapa Bola ni? lah. Tu boleh dia Pelakon, man. Apa dia? Kan J. Berlakon? Nampak aku tengah tengok. Berlakon. Puteri ke belakang dulu Puteri. Kuda dengan bar kosong. Syuting raya. Oh, raya. Dekat pintu Pawagam. Oh, Itu Pawagam. Oh, atas tu. iklan raya. Cukup 30 orang. Oh, iklan raya Langgar depan tu. Beredarnya doktor. Kita langgar depan tu. Yang pakai baju 33. Aku nak 3 orang keluar. Bagi nama. Kem keluar. Lagi seorang. Iklan raya. Buka baju. Jabai kau masuk Jabai, aku nak kau masuk. Pula. Okey, acak keluar. Asyap, Suki. Jadi dengan lari. Siapa tadi Kem Ya Allah. Okay, yang lain semua masuk kereta terus. Yang pergi cari kunci tu, kunci dah ada sini. Guys, Baik. kita masuk kereta, kita masuk dalam Pawagam.
Mama, masuk. Mari, Man. Mama jom. Salah. Masuk. Bawa. Mana? Masuk. Mana? Lagi tu. Naik masuk. Man. Ikut dorang. Jom. Ni lagi. Buta ke apa, boy? Doktor tu. Doktor. Apa yang macam Ya. Relax, semua relax. Sorry, tak nampak. Bro, jangan gerak. Jangan gerak. Putri sabar Putri. Pakai korang jangan gerak. Kereta dah problem. Jangan gerak. Bahaya ni. Jangan langgar. Ada doktor. Chill bro. Ada doktor tu. Tak nampak. Chill. Kena babi. Kita mat AP rosak Kita mat AP rosak. Okey, tak apa. Ada lagi ke? Follow lah je. Tak follow. Kita budak kongsi betul? ada kursi. Okey, jom kejar dia. Follow. Korang pergi kejar. Ni kereta mat AP dah rosak dah. Prospek hantar kereta dekat MyP boleh ke? Dia kat bawah. Diorang pergi ni rumah mafia Okey, standby rumah mafia. Yang belakang je. Tadi aku sampai lagi. Ini. Guys. Jangan terus masuk. Luar, duduk kat jalan. Nampak tak kereta Evo warna hitam ni? Kat bukit ni. Memang ada orang ni. Baik ni. Oh, cincin. Budak kongsi. Dorang kesini ke, Cik? Dia ada kat dalam tu. Ya ke? Siapa yang pesen sangat apik kapal? Oh, ada Han. Dah ke? Mat, dah ada ni ke? Tukar kereta ke? Dah. Dah sampai Okey, jom ikut. Memang dorang ni. Ikut kereta Evo hitam ni Tarik korang Korang nak main tempat sampit. Tu. Guys, ikut aku. Kita buka tempat open. Kita open. Kembali acap. Semua keluar kereta. Yang mana 30 orang keluar kereta sekarang. Kau buat barisan. Le mana Le? Putri bagi kunci kat prospek. Babe, you okay ke? Nampak you kena langgar Gerak tadi. pada tempat ni. Tinggal kita orang, Okay, tinggal 30 orang kat sini. Prospek terus gerak. Jangan ada kereta. Dah. Ni Radin ni. Tak ada dah. Prospek gimana? Ambil posisi. Diorang datang. Jauh sikit LH. Pergi ke depan sikit. Korang pergi ke depan sikit. Pergi ke depan sikit, ambil posisi. Ambil kiri dan kanan. Tengah selebihnya. Macam biasa. 7 kanan, 7 kiri. Guys. Jangan buka open besar sangat. Jangan terus buka terus. Tengah jalan. Rapat dulu. Jalan penuh. Kasih faham guys. Kali ni aku nak dia kasih faham. Dia rembat Mel. Dia rembat kita sebelum ni. Guys, masuk. Le, ambil kunci kereta ni. Masuk kanan dulu. Tengah, pertahankan tengah dulu. Kiri. Backup kiri sikit. Weh, kenapa tumpuk? Dia menunggu. Dia masuk tak? Sakit. Tolong ni. Sakit. Ya, cantik bang. Mek tak boleh gerak. Selamatkan Ya Allah, ni tak boleh wang. gerak lah. Astaga. Datang. Boleh pula tak pegang weapon tadi memang lah
Okey, Abang Bazli ko. Bila ramai tak belah kiri tadi. Dah tak boleh gerak pula tu. Dah asal orang ni. Apa lah? Wah. Maleh lah Mel. Kena kasih repeat ni. Tadi Mel kena sampai 2 pedang merah Tak boleh bergerak terus. Dia yang pedang merah tu dia macam kena stun ke macam mana? Mel tak faham lah. Sebab tadi masa Mel kena tu memang tak bergerak terus. Asyik kalau pedang merah kena lawan pakai OQ lah Mel rasa. Tapi macam mana nak tahu? Mana nak tahu kita lawan tu dengan pedang merah ke apa ke? Kalau nak MC nak boleh je menang. Sebab tadi Mel pukul pakai tangan je. Apalah ya awak. Boleh pula lah. Okay Mel. Apa benda tu? Adik. Dekat. Nanti kau bersama. Sekejap lagi.
Yalah ambil. Mana doktor ni? Kita raya hari Isnin Salah. Isnin kan? Isnin Betul tak? Hari ni dah start apa? Hari ni dah start jam Sorry. Buat kasih hidayah. Kena sama. Wah, tiba-tiba kena sama. Babi. Memang babi. Aku pun pelik bodoh lah. Alamak. Gerak lagi geng. Aku balik rumah je. Ada lagi ke? Indah-indahnya. Nanti jumpa lagi Ya ni tak nampak tak. Mana? Oh ini bertindan. Ada miss call tu 2 kali. Okay, tuan jawab Mana doktor? Oh, kesana pula dia. Mana ni? 881. Doktor, bini saya ni doktor ni, bini saya ni doktor. Diamlah babi. Ya Allah. Tak bisa ke bu? Sini tu. Aku tak tahulah, yang aku seorang je ada bini, yang ni semua tak ada bini, yang lain semua. Sini. Sazwa. Ni betul kan? Kau diam. Ya, betul. Doktor ni bini saya doktor. Tadi saya bayar RM1,000 untuk bayar ni doktor. Dalam putih. Terima kasih. Okey, kejap. Ada lagi ke? Ada lagi doktor ni doktor. Ni. Mana? Ni saya pusing-pusing ni. Ni. Aduh. Angkat tangan ah. Aduh, ya Allah. Ada lagi ke? Ada tu. Ni. Ni. Bapak doktor juga. Betul. Doktor. Lepas kawasan ke? Bukan kan? Doktor ni bini saya doktor. Tadi saya bayar RM1,000. Ni bini saya doktor. Saya bayar RM1,000 untuk bini saya tadi doktor. Doktor. Bayar RM1,000 untuk bini saya doktor. Doktor ni? Tu siapa tu? Bukan. No. Dia dekat sana. J. Ya. Kat kasut Tak apa. Aku pun bukannya ada orang nak. Ya, tahu. Kalau rupa sebenar pun tak ada juga orang nak. Mana? J. Dengar tak? Dengar. Dengar tak apa yang cakap tadi?
J, dengar tak apa Mel cakap? Dengar. Ha. Mana yang rembat motor Kak Ipa tu? Oh. Ada kenal tak kat sini? Dah ada orang ni lah. Diorang ni apa? Diorang ni. Wow. Tajam. Dengan perempuan pun. Kau nak Bukan dengan perempuan bro, dengan lorang je bro. Orang ni sampah lo tau tak? Sampah? Mana lorang punya taikoh? Taikoh tak ada. Makanan dia ada. From someone, do it Raya. Sudah masuk gua? Terima kasih. Hari aku dengar macam-macam. Dia cari aku lah. Ada syuting. Terima kasih. Semoga berada rezeki. Itu hari pumpam dengar cari aku lah. Apa macam, itu macam lah. Mana dia? Takkan. Ya, itu orang yang cari. Cakap aku lepak tak pakai baju lah. Apalah itulah. Ayo. Cakap dengan itu orang tua lah. Mau nyanyi. Kasih cantik sikit pada Okey. Baik. Sendiri dulu. Baru boleh cakap. Baik. Tunggu Kita tengok bulat ke segitiga. Brody, aku dah tunggu ever since OMC wujud tau kat sini. Aku tunggu. Apa jadi? Okey. Hari ni kau bolehlah sorok. Kau bolehlah menyorok. Kan? Nyorok lagi tak apa, nyorok lagi. Sorok. Tak ada siapa sorok lah. Gua bukan sorok. Tapi masalahnya jumpa lu orang buang masa, buang duit, buang tenaga. Bukan nyorok tau. Jap. Bukan apa tadi gua mau layan. Lu cakap tadi buang masa, buang duit, buang tenaga. Okay. Takkan lu pun sudah pekak macam lu punya taikoh. MC gerak. Semua gerak. Dia kata kita buang masa. Gerak. Wek. Lagi elok buang baju tu. Diam. Tajam. Kat India Samsung lah ini macam. Kalau nak tahu motor pergi ambil kat kedai potong okey? Siapa? Motor pergi ambil kat kedai potong okey? Siapa? Tajam. Siapa tanya? Kita ada duit kot. Kenapa kita miskin ke? Ada 400,000 ni. Guys, semua OMC dah masuk kereta. Jom kita jumpa dekat MCG semua. MCG. Terus masuk MCG Masuk kereta-kereta ke MCG. Ni kita melanggar ni kak Tak. Sakit betul telinga Mek. Aduh. Itu Puteri yang naik motor. Puteri nanti naik kereta, jangan naik motor Puteri. Bahaya. Kita pergi MCG je. Ada apa? Allah, baru cakap. Memang. Baru cakap. MCG semua. Gerak je. Jangan kumpul sini, MCG. Dekat depan night club. Gerak je. Kejap pula. Puteri berat ni. ATM. Apa benda? Pergi MCG. Benda yang kau ni. Dengar pergi ATM ni. Ya. Aku cakap tu ada orang tengah tarik ATM. Ni aku tak kereta dulu. Tak apa, masuk dalam. Dalam. Okey, yang mana nak sepi kereta dulu geng. Aduh. Betul lah Mel. Aku tengok. Itu enjin. Sekarang macam mana J? Sekarang macam mana? Aduh J tu J. Jom. J tolonglah buka kasut J.
Rambut tu purple merah. Ni baru betul. Oh betul sebab tu orang cakap rupa sebenar pun tetap single. Kan? Kan? Bila dah ni macam ni single juga kan? Sama je. Tak ada berubah pun. Mana? Tag bayar je, tag. Tag dah bayar belum? Man, tag dah bayar belum? Nak bayar lah ni. Je ke man? Mel tak jumpa ATM lagi. Sekejap lagi Mel bayar. Lebih kat ni lebih. Ya ke man? Ya. Orga ke? Macam tu je bos. Bos sampai-sampai tag dah bayar belum? Ni dengan macam ni. Apa dia update tadi baru. Pada aku mari tengok ada ride lagi. Hari ni pakar dia. Kak Ipa duduk molek Kak Ipa. Duduk. Tak apa minta lagi. Dibayar. Pakar tu. Tahu tu minta lagi kena CD tu. Duty pun tak. Maskak tu dia kahwin buat supengah. Mel tak bayar lagi tu. Sorry. Mel dah teringat dah tadi bos. Tapi Mel tak pergi ATM lagi. Sekejap lagi Mel pergi ATM. Alasan. Ya nak. Masalah ni Pak Wan ni bukan nak bayar. Apa je guys? Hello. Berapa orang ada kat sini? Semua dah ada ke? Prospek boleh mencampur? Tak apa. Prospek bercampur. Pak Wan BK. Dah semua? Saya nak tanyalah korang kat sini semua. Semua ada. Adakah saya membuang masa korang malam ni? Tak ada. Tak ada. Okey. Confirm betul lah. Kena jawab Confirm tak ada. Apa yang aku buat ni, aku cuba untuk sebaik yang mungkin untuk malam ni. Sebab malam ni aku tahu lebay seorang je. So malam ni aku bagi tahu kalah tu biasa. Betul je. Aku nak. Okey. So kita akan pergi memburu satu orga lagi. Sebelum kita pergi tu, aku bagi tahu mulut berbunyi. Satu lagi aku bagi tahu kiri 7, kanan 7, tengah selebihnya assassin 3 belakang. Korang kena tahu siapa main kanan, siapa main kiri. Dengar komen dalam radio. Kalau korang tak dengar tak apa. Korang berbunyi kepada member. Suara bunyi. Tolong backup aku. Tolong. Jangan nak main one by one je. Nak main lot jangan. Ingat, siapa pakai tukul, siapa pakai bat, siapa pakai pull. Kau ketuk dia stun, kau suruh tajam. Lepas tu tajam kena alert benda ni.